Hai, salam sejahtera. Saya Habib Hafiz. Hari ini saya nak menerangkan bagaimana nak menjana pendapatan RM75,000 dengan hanya top up RM30 sebulan. Okey, ini adalah top up package yang lama, iaitu top up 30 hanya dapat 8GB. Namun jika anda top up RM35, anda akan dapat 75GB valid untuk 32 hari berserta dengan lain-lain benefit. Jadi di sini jika anda memang bersungguh nak menjana pendapatan, so kita buat sama-sama dan kita akan dapat sama-sama. Contohnya macam saya menaja, okey, 4 orang sebulan, seminggu seorang lah. Jadi level kedua pun buat perkara yang sama, jadi 16 orang. Okey, 16 orang ni buat perkara yang sama juga, sebulan menaja 4 orang. Okey, akan jadi 64 orang di level ketiga. Alright, jadi keseluruhan ni komisen yang kita dapat bulan pertama saja dah 300 lebih. So kita teruskan saja bulan kedua, okey, taja 4 orang setiap orang. Alright, jadi duplikasi tu berlaku kat sini saja dah RM896. Alright, teruskan juga hingga ke bulan yang ketiga. Okey, jadi 12 orang. Okey, 96 orang tadi di level kedua buat perkara yang sama. Okey, akan jadi level ketiga kita seramai 448 orang. Itu duitnya dah dekat 2,000 dah tu. Itu pengiraan dengan top up RM30 sahaja sebulan. Jadi apabila kita konsisten dan memang peka, kita nak mencari income pasif yang boleh diwariskan, kita nak mencari kebebasan kewangan, anda tengok ya. Alright, bulan ke-5, alright, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8. Bulan ke-8 dah 23,000 lebih dah sebulan. Okey, jumlah kat sini pun dah 57,000 sekiranya setiap orang buat perkara yang sama. Namun apabila kita terus konsisten membuat penajaan, sebab saya percaya setiap orang sebenarnya ingin menjana pendapatan dan kebebasan kewangan dari segi masa dan kewangan untuk kita lebih relax, okey, untuk kita lebih selesa menjalani kehidupan seharian. Okey, kita tak payah pening-pening nak fikirkan soal kewangan lagi. Alright, sebab Tuan Wow akan membayar pada 25 hari bulan untuk top up, commission top up ini. Untuk fast track 2 kali sebulan. Okey, iaitu pada 10 dan 30 hari bulan, manakala commission top up adalah pada 25 hari bulan. Kita teruskan saja. Okey, bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12. Jika semua orang buat perkara yang sama, pendapatan kita dalam setahun tu adalah 200,000 lebih tau. Mungkin jadual ini 100% pengiraannya, tetapi jika kita berjaya, contohnya mungkin 70%, mungkin 60%, mungkin 50%, ataupun sekiranya berjaya 10% pun kita masih dapat pendapatan. Namun jika memang setiap seorang nak pendapatan RM75,000, kita perlu ikut jadual ni. Nama jadual ni ialah 4x4. Alright, itu saja perkongsian saya pada kali ini.